Assalamualaikum buat semua tuan-tuan dicintai dan diredai oleh Allah. Allah Akbar. Allah Maha Baik tuan-tuan. Ada berita gembira lah untuk orang-orang yang tak nak solat ni. Ada rupanya ada cara untuk tak nak solat. Untuk yang tak nak solat langsung, yang memang melambat-lambatkan apa atas asbab-asbab dunia yang kecil-kecil ni kan. Ada cara lah. Berita gembira lah untuk korang lah. Allah Akbar. Allah Maha Baik. Dia syarat-syarat dia kalau boleh penuhi, tak payah solat. Apa syarat-syarat dia? Yang pertama, kalau mati tu tak payah panggil orang kampung. Mandi sendiri. Itu syarat pertama lah. Senang, tu yang paling senang lah tu. Mandi sendiri. Yang kedua, kapan sendiri. Jadi orang kampung datang, nak mandikan, nak kapankan, tak payah. Bila tanya dengan family jenazah macam mana? Jenazah dah mandi sendiri dah kapan sendiri. Kan settle. Itu yang mudah-mudah tu. Yang ketiga, ini lagi mudah. Solat diri sendiri. Untuk jenazah sendiri tu solatkanlah. Kan? Kalau boleh, tu tiga syarat tu kalau boleh pun dah kira power dah tu. Yang keempat, boleh bawa van jenazah sendiri. Start kereta, dah jadi jenazah, kau dah mandi dah, kau dah mandi sendiri, kau dah kapan sendiri, kau dah imam apa, solat untuk diri sendiri, bawalah badan kau pergi ke apa tanah perkuburan sendiri. Settle. Yang kelima, ni last. Ini last lah ni. Yang kelima, kau masuklah sendiri dalam kubur tu, kau tanamkan diri kau sendiri. Cukup 5 syarat ni, simpelnya. Syarat ni simple je. Jadi pasal apa nak solat tu berat kan? Jadi buat apa syarat-syarat simple ni, so tak payah solat. Ini berita gembira lah untuk korang lah. Jadi apa daripada kau beban rasa solat, malas nak solat tu kan, kau buat 5 perkara ni, settle. Kalau kau boleh buat, settle. Tak payah solat. Jadi kau tak faham-faham. Masuk waktu tu, dah masuk waktu tu, jangan lengah-lengah lah. Teruslah pergi solat. Allahu Akbar. Allah Maha Baik tuan-tuan. Semoga ada sebab yang baik, insyaAllah. Jom kita sarapan dulu. Allah Maha Berkuasa tuan-tuan. Makhluk langsung tak ada kuasa. La ilaha illallah.